tu lawa kan saya minat lah. Jalah, oi, lawanya. Ih. Dengan white body, spoiler voltage. What a thinking, siao. Lah, B pun minat juga ke? Hey, come on lah. Takkanlah tak boleh tak minat. FK8 kot. Type R pula tu. Idaman para lelaki zaman kini, weh. Memang minat lah, bro. Kalau B nak tahan, nanti kalau saya ada duit kan, kereta tu lah first saya nak beli. Wah. Sungguh tinggi cita-cita kau, Madna. Eleh, biarlah. Agak-agak kamu lah kan. Dia buat business apa yang boleh beli kereta megah macam tu. Ish. Karan. B, phone saya mana? Mana lah Bibi tahu. Bukan Bibi yang pegang. Alah. Tanya kita pula. Sudah. Ni mesti tertinggal kat tempat duduk belakang tadi. Saya nak pergi cek tengok Ustaz lah. Yalah, baik. Bibi dah tengok. Bibi tunggu kat kereta. Nak kena aircon panas. Okey. Aish, ni kalau ambil gambar sekeping dua, buah TikTok. Buah media sosial lah tu. Memang jadi idol apa lagi gadis. Hello je, Pak. Ni aku sampai ni. Tempat kita. Main cepat ni. Aku lama tak jumpa orang. Okey. Aku tunggu ini ya. Lagi nampak itu aku negeri. Okey. Ish. Cuti buat Ni kalau FL5 ni kalau ni pasal FK8 dia nampak banyak pak tu. Bila lah aku dapat pakai. Lawa. Ada orang ke? Minta maaf bang. Sekarang dah tahu bang tu. Tak apa je. Terima kasih lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit boleh? Boleh lah, nak tanya apa tu? Abang share lah dengan saya. Abang buat kerja apa yang boleh pakai kereta kemas macam ni ya? Buat bisnes kecil-kecil lah. Buat abang kami, nego jajan. Abang kami hak viral baru-baru ni tu. Yang duk kena kecam-kecam tu. Ya betul tu. Saya tu. Kira beruntung lah saya jumpa dengan orang famous tu. Apa famousnya? Biasa je. Saya nak ambil jamak sekeping boleh ke abang tu? Boleh ya. Boleh kot macam ni? Ya. Nah. Abang ambil jamak saya depan kereta abang. Saya ambil gambar lah. Ya. Baik. Abang ambil, saya duduk kereta lah. Boleh. Tak apa kan duduk di sini? Boleh. Okey, 1, 2. Tak. 1, 2, 3. 05 apa? 05 ni tu. 1, 2, 3. Mantap. Jahat. Ini macam dolar gadis tu. Jahat. Abang ada TikTok tu saya nak tag abang nanti. Tak, saya nak tunjuk. Telefon di dalam ni. B, betul lah saya tertinggal phone dekat pondok tadi tu. Nasib baik tak hilang. Mojak ada lagi kalau hilang tu. Eleh, cakap pandai. Yang B main kat sini buat apa? Ni, Bibi tengok kereta ni. Lepas tu tunggu owner dia Zat nak ambil TikTok. Nak tag. Sembok. Allahu Akbar. Fahmi, awak? Tak ada apa? Han tengok terus. Tak apalah, Han jogging dulu. Okey. Cik. Belok. Betul lah. Hai, nama awak Bella kan? Siapa kat dah mamat ni? Saya lah selalu cek awak dekat IG tu. Dah lama saya minat dekat awak. Tapi itulah, awak pula tak reply.
Ya ke? Sorry lah. Aku kalau tak kenal orang tu, aku takkan balas. Oh. Ni kita kenal-kenal. Lepas ni bolehlah awak reply chat saya. Kan? Ish, hang nak apa sebenarnya ni? Hang nak main nak mengurat aku ke? Hang sedar diri hang sikit, tak tahu mana. Dengan kasutnya, Allah, koyok. Dengan muka tak segoknya. Muka saya tak segok ke? Cinta ini pakai hati, bukan untuk datang dan pergi. Relax Ami. Aku faham Ang. Hang tak nak malu sangat. Aku okey lah. Aku pun faham perempuan kan. Mungkin dia bad mood kot. Hang kena faham satu benda Mi. Hang kena ada duit kalau nak try perempuan zaman lah ni. Hang kalau tak ada apa-apa, hang jangan berangan untuk ada siapa-siapa. Kita kena sedar diri. Terima. Terima tak terima? Terima tak terima? Faham. Abang. Saya minta diri dulu lah. Ni awet saya pun ramai lagi pun. Kami dah lama kat sini. Abang doakanlah kami mana tahu satu hari nanti kami beli kereta macam abang ni. Baik. Hati-hati. Ya, baik. Assalamualaikum. Salam. Awak. Nanti ya lu. Kita tadi tak ada nak sembang lagi kan? Hang ni memang jenis tak faham bahasa kan? Awak nak pergi mana ni? Saya dah ingat kalau kata awak tak ada kerja ke, tak ada pergi mana-mana ke, kita pergi makan tak? Hang, nak ajak aku pergi makan? Naik motor kat Pecah hang ni? Yalah, naik motor ni lah. Tak naik motor pun kita naik kereta, tapi naik motor lagi best kan? Hang dah lah nak ngorak aku. Lepas tu ajak aku pergi makan, naik motor kat Pecah ni pula. Tak ada rasa malu ke? Nak malu buat apa? Best apa naik motor ni? Kena angin. Macam ni lah. Hang tengok dulu diri hang. Dengan baju lusuhnya, motor pun lun, muka. Not my level. Sekurang-kurangnya, hang nak mengorak aku pun ada H. Bukan yang kat Pecah buruk ni. Ya, saya tahu saya ni tak kaya, tak handsome. Tapi saya ikhlas nak berkawan dengan awak. Ikhlas? Ikhlas hang kata? Dunia lah ni tak makan ikhlas. Aku nak hidup senang, bukan nak hidup selekeh macam hang. Laki yang tak ada duit ni, bagi aku, buang masa. Dan kini hati diiring sepi, walau parahnya hati, kau tiada di sisi. Mulut manis bicara, yang tinggal kata-kata. Awak, tunggu sat boleh tak? Saya nak patah balik sat, ada tertinggal barang. Aduh, itulah kerak sangat makan semut. Ish, awak ni tunggu je lah sat. Tak apalah, baby. Jalan dulu. Okey, pergi tunggu kat kereta dulu. Ya, baik. Awak. Awak yang mengorak saya dulu kan? Cantik kata awak kan? Terima kasih. Awak tak mau mengorak saya balik ke?
Dah aku ada kereta macam ni, takkanlah aku nak mengorak orang macam dengan hang pula. Sorry to say lah aku nak cakap. Hang dengan aku ibarat macam langit dengan bumi yang tahu tak? Tak baik awak cakap macam tu. Oh. Lah ni baru aku faham. Yang dulu hang cakap tu perkataan yang paling baik aku pernah dengar. Sorry lah awak. Tu kan cerita lama. Hang nak tahu tak? Konsep dunia ni dia mudah tak? Kalau kita ada RM20 dengan kawan kita boleh gelak lagi tak? Tapi kalau kita ada RM20 dengan perempuan, kita yang kena gelak. Kalau hang tak mampu nak jaga hati orang sekalipun, at least hang jagalah kata-kata hang tu. Sebab kata-kata hang tu, banyak hati yang terluka hang tahu. Ku punya hati dan perasaan, bukan untuk kau permainkanku. Lelah hati ini menunggu dirimu, pengakhiran cinta palsu darimu. Oi betina. Hang kalau nak edit perempuan, pastikan jadi macam permaisuri. Bukan jadi macam betina yang tak ada harga diri. Kan? Setuju? Hang pula berjaya dah. Aku pula. Pedih perempuan ni kenal sebenarnya. Perempuan. Hang kenal tak Albert Einstein? Dalam buku dia pernah berkata, buku yang bertajuk We Run to the World. Hang pernah baca buku tu? Pernah. Pernah. Maksud hang sekolah? Mungkin dia tak sekolah. Okey. Buku tu di muka surat 38 baris ke-18. Dia pernah berkata macam ni. Dan akan ku jaga dirimu di setiap malam-malamku. Bukan. Tu lagu. Aku suruh bagi kat dia kata-kata. Kata-kata. Sekali lagi. Kata-kata untuk hari ni. Pergi. Tegas sikit. Tak cukup tegas ke? Garang lagi. Okey. Aku garang ni. Garan. Hang jaga saya kopi tau. Okey. Hei perempuan. Hang dengar sini betul-betul ya. Kata-kata untuk hari ni pedih. Pergi ke kedai membeli cincau. Asyik. Tak perlu aku bagi tahu. Kuasa dia datang. Jom kita. Masuk, Pak.